Selamat pagi guys, aktiviti hari ini macam biasa. Dah sampai kampung ni, kita kena pergi kebun. Kita cari sayur-sayur kampung. Kalau ada rezeki, ada buah durian pagi ni guys. Cuaca kampung ni agak mendung, malam tadi hujan. Si baik jalan ni dah okey sikit, kita boleh masuk. Guys, isi cari daun sabong. Ini daun sabong hutan, jenis yang kecil-kecil daun dia guys. Di sebalik celah pokok sawit, untuk saya tanam padi guys. Yang itu udah nampak saya dah keluarkan biji-biji padi. Oke, motif lagi sebenarnya nak cari ni pucuk manis, tengok guys, segar-segar guys, hijau-hijau, gede-geduk. Oh iya. Cantik dia punya pucuk seronok bila di kampung. Benda macam ni semua free. Kalau kat bandar sana, saya genggam macam ni paling murah pun RM5. Kalau kat kampung ni kita main petik je. Buah jambu guys. Mira, buah. Dia ni dua ni. Guys, ni hasil durian pagi ni. Oi, timbun guys. Ni kalau sana orang jual sekilo dah berapa belas ringgit lah durian kampung. Di sini tengok sampai buruk sana guys, tak ada orang nak makan dah durian, terlampau banyak. Tengok guys, durian kampung, tapi isi dia mantap nih guys.
Kalah macam king guys. Tengok biji dia. Baru jatuh tadi guys, 2 biji. Bunyi dia. Oh, dekat-dekat. 1 guys. 2. Fresh dari ladang guys. Ui, tengok buah banyak lagi guys. Lari, tak boleh lama bawah. Boleh jatuh kena kepala nanti. Tak ada insurans. Tengok guys. Saya tak tahu. Bapak saya kata ni durian montong. Buah dia besar. Tapi keadaan dia macam yang tak elok lah. Sebab dia baru belajar berbuah. First time buah. Pokok dia pernah saya pun anggaran usia dia mungkin dalam 5 tahun kot. Tengok. Oh. Besar guys. Besar dari kepala saya. Wah, ada banyak. Tapi tak tahu lah hilau ke tak. Yang peliknya dia bercabang 2. Nah, sebelah kiri ni ada buah, sebelah kanan tak ada buah. Oh. Besar guys. Tengok guys. Besar dari kepala saya guys. Ui. Tak tahu lah macam mana rasa dia. Ui, gila. Okay guys, ni hasil hari ni. Yang ni tengok buah dia. Macam botol lah. Buah dia panjang. Seronok dah diam di kampung. Ini benda ni free ni. Lepas tu kalau nak makan rambutan, ni belakang rumah. Belum masak lah, tapi belum masak. Tengok dah 3 tangkai ni. Anak budak-budak ambil. Ini dah masak. Isi dia. Manis walaupun masih ada campur-campur hijau. Oke, inilah satu kebahagiaan bagi anak-anak perantau lah bila balik kampung. Musim buah inilah benda yang selalu kita beli kat sana. Kali ini kita dapat rasa percuma. Walaupun kalau ikutkan nak balik harga tiket pun lebih dari apa yang kita makan ni lah. Tapi nikmat dia, kesegaran dia bila kita makan di kebun, di pokok sendiri macam ni, nikmat dia yang lain macam. Kita abaikanlah harga-harga tiket yang mahal ke apa. Yang penting kita boleh nikmat buah-buah hasil yang orang tua kita tanam. Okay guys, setakat ni video buat kali ni. Jumpa di next lagi video aktiviti saya di kampung ni. Saya akan buat lagi banyak sikit video. Dah lama dah tak buat video. Jangan lupa like, komen, subscribe ke channel. Kita jumpa di next video akan datang.